Okey, ibu sekarang tengah basah-basah tau. Nampak tak korang? Air-air pancut kan? Ni semua ni water park orang kata. Tapi ibu bawa beg. Korang tengok, kenapa ibu bawa beg tak basah ke beg ibu? Yang ni beg smart tau. Beg smart ni, yang ni jenis kalis air. So, ibu memang jenis yang tak berani nak letak barang-barang ibu dekat public tanpa pengawasan daripada ibu sendiri. So, ibu pakai beg ni. Korang nampak ni? Ini jenis kalis air tau. Kalau korang lap, dia tak masuk dekat dalam pun. Ibu boleh tunjukkan kat korang beg smart ni. Korang tengok dekat dalam Okey, ini adalah beg smart yang ibu cakap tu. Okey, yang ni jenis yang sling. Korang tengok kat sini dia ada dua kompartmen tau. Satu sini dan satu sini. Ni bapak ni basah kan? Ni kalau korang lap, senang kering korang. Dia cepat je kering. Okey, ibu lap sikit. Okey. Nanti korang boleh tengok dekat area dalam tau. Dalam dia tak tembus pun air tu tau. Itu yang bestnya. So ibu buka. Korang boleh nampak tak sini? Tak ada kesan air pun. Tak ada kesan air. Dan ibu siap bawa handphone extra. Ibu siap bawa handphone extra. Dan dekat dalam ni pun tak ada basah tak ada basah. Nampak ni? Sebab tu ya bestnya yang ni boleh bawa pergi swimming. Tapi korang nak swimming, orang kata nak tenggelamkan badan korang tu, janganlah bawa ni. Ini kira korang jalan-jalan macam ibu tadi kan, nak basah-basah sikit tu boleh lah. Ini daripada beg smart lah. Ibu ambil yang jenis yang kecil ni. Korang boleh klik dekat beg kuning tu kalau korang nak ada juga beg smart macam ni. Kompartmen dia sangat banyak.